Pada 14 April 2025, dunia kehilangan seorang negarawan besar, Tun Abdullah Ahmad Badawi, bekas Perdana Menteri Malaysia yang kelima. Beliau menghembuskan nafas terakhir di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur pada usia 85 tahun. Tun Abdullah Ahmad Badawi dilahirkan pada 26 November 1939 di Kepala Batas, Pulau Pinang. Beliau dikenali sebagai seorang pemimpin yang membawa perubahan kepada negara melalui dasar Islam Hadari dan pelbagai program pembangunan. Tun Abdullah juga dikenang kerana penglibatannya dalam usaha mengurangkan rasuah dan meningkatkan ekonomi Malaysia. Beliau dilantik sebagai Perdana Menteri pada 31 Oktober 2003, menggantikan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sepanjang pentadbirannya, beliau membawa pelbagai perubahan besar dan menangani isu-isu penting seperti kemajuan pendidikan, ekonomi, dan hubungan antarabangsa. Namun, Tun Abdullah juga menghadapi cabaran besar semasa pentadbirannya, termasuk keputusan kontroversial mengenai pengurangan subsidi bahan api dan kekalahan besar Barisan Nasional pada pilihan raya umum 2008. Ini membawa kepada peletakan jawatannya pada 2009. Selain daripada kerjaya politik, Tun Abdullah adalah seorang suami dan bapa yang penyayang. Beliau berkahwin dengan Allahyarhamah Datin Sri Endon Mahmud, yang meninggal dunia pada 2005, dan kemudiannya dengan Jenny Abdullah pada 2007. Reaksi dan penghormatan. Pelbagai pemimpin negara, termasuk Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham dan seluruh rakyat Malaysia. Pemergian Tun Abdullah adalah satu kehilangan besar bagi negara. Upacara pengebumian dijangka berlangsung pada 15 April 2025 dengan penghormatan negara. Semoga roh Allahyarham Tun Abdullah Ahmad Badawi dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman.